Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun. Agak lama saya tak upload video yang baru kerana kesibukan urusan harian dan juga urusan keluarga. So sebenarnya dalam masa 2 minggu hingga 3 minggu ni dapat saya lakukan pembersihan lah. Yang ni kalau tengok tapak semayang yang lama ni, saya rasa saya akan baik pulih lah, ataupun saya mungkin akan pindahkan sebab saya dah ada tapak semayang yang baru. Tapak semayang yang baru ni tengah dibuat. Okey, ni dia tempat yang lama, tapak yang lama. Saya dah pindahkan ke sini, saya luaskan lagi, besarkan sikit lah. Saya beli iaitu 4 batang ni. 4 batang ya. Harga yang besar RM22. Yang saiz yang agak kecil RM20. Yang ni kecil. Yang ni kecil ni sebenarnya. Yang ni pun kecil. Ni lama. Sebab ada karat ni kan. Ni baru. Ni baru. RM20. Kalau saiz yang besar sikit RM22. So kalau tengok di sini ada juga yang mati saya dah tanam kat sini, mungkin berapa lama tak diuruskan, kurang diurus, so dia mati. Yang ni durian mati lah. Yang lain tu hidup lagi. So ini dah untuk video episod 1 ni, saya akan tunjukkan banyak penambahan baikan ataupun proses untuk pembersihan saya akan buat lah. Banyak lagi kerja pembersihan, walaupun dah saya fokus ni sebenarnya sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu saya buat kerja-kerja pembersihan ni je, dan juga penambahan baikan lah. Lot kawan saya ni yang saya tumpang ni sebenarnya pun perlu dilakukan pembersihan lah. Agak semak, tapi kebanyakan segar jugalah pokok-pokoknya selepas dibuat pembersihan. Okey, ni dia, saya ada buat penambahan baikan lah dalam masa 2-3 minggu ni. Katil lama ni yang dah rosak, saya buat sebagai tempat pangkin lah, letak pokok-pokok sayur kucai supaya kita tak perlu membongkok Ni dah sesuai dah ni. Ni dah boleh tuai sebenarnya ni. Kalau nak besar lagi, tinggikan lagi Tengok dalam masa seminggu dah boleh tuai dah ni. Okay, ni antara pokok kunyit saya kunyit. Saya sedang membiakkan untuk pembiakan lah, untuk supaya dia dapat membiak dengan lebih baik. Saya masuk dulu dalam polybag. Okey, yang ujung sana tu dapat jugalah saya buat. Ni kawan gunakan untuk latihan memanah budak-budak taman. Bolehlah untuk mereka ada aktiviti. Yang ni saya sedang usahakan untuk sebenarnya untuk serai, tapi saya punya cara, saya akan bersihkan bawah tu, saya tindih dulu lepas tu nanti mungkin dalam sebulan atau seminggu, tengok pada keadaan, mungkin lepas tu baru saya tak akan pindahkan serai ke sini. Saya tanam polybag dulu. Serai-serai saya semai dalam polybag. So yang ni semua sementara. So kita akan tengok nanti lah. Jom kita tengok serai yang saya semai di rumah. Okey, itu dah serai-serai yang akan dipindahkan ke sini ke dalam tayar, insya-Allah lah. Tengok pada keadaan. Kalau dah sesuai, saya akan pindahkan lah, supaya jangka masa pembesarannya dapat disingkatkan di kebun Okey, itu sajalah perkongsian untuk episod 1 bagi video yang baru. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.